Bayangkan, kalau satu kebaikan kecil yang kau buat, rupanya mengubah seluruh hidup kau. Dan lebih mengejutkan, orang tua yang kau bantu itu bukan seperti yang kau sangkakan. Apa sebenarnya yang berlaku? Namanya Aiman, seorang lelaki biasa. Kerja sebagai penghantar makanan, hidup sederhana. Kadang cukup makan, kadang tidak. Setiap hari dia ulang rutin sama. Bangun pagi, ambil order, hantar makanan, balik malam. Tak ada siapa peduli tentang dia. Tak ada siapa tunggu dia di rumah. Hidup dia kosong. Tapi satu perkara yang orang tak tahu. Aiman sangat lembut hati. Walaupun dia sendiri susah, dia tak pernah berkira untuk membantu orang lain. Satu malam, hujan lebat. Aiman sedang tunggu order terakhir sebelum balik. Tiba-tiba, dia nampak seorang lelaki tua duduk di tepi jalan. Baju basah menggigil kesejukan. Wajahnya letih, seperti sudah lama tidak makan. Orang lalu lalang, semua buat tak tahu. Aiman berhenti. Hatinya berat. Dia sendiri tak ada duit lebih. Tapi dia tak mampu tinggalkan lelaki itu begitu saja. "Ayah okey?" tanya Aiman perlahan. Orang tua itu angkat wajah. Matanya redup, tapi penuh makna. "Lapar?" jawabnya pendek. Tanpa fikir panjang, Aiman ambil duit terakhir dia. Dia beli nasi panas, air minuman. Dia hulurkan pada lelaki tua itu. Orang tua itu makan perlahan, seolah-olah setiap suapan sangat berharga. Aiman hanya duduk di sebelah, diam. Hujan masih turun. Tapi entah kenapa, hati Aiman rasa tenang. Sebelum pergi, orang tua itu pegang tangan Aiman. "Terima kasih, kamu takkan menyesal." Aiman hanya senyum kecil. Dia tak tahu, itu bukan sekadar ucapan biasa. Hari berikutnya, Aiman bangun seperti biasa. Tapi sesuatu berubah. Order dia tak henti-henti masuk. Dari pagi sampai malam, rezeki mencurah-curah. Tip pelanggan luar biasa banyak. Dalam satu hari, dia dapat lebih dari seminggu biasa. Aiman pelik. Rezeki hari ni lain macam. Dia teringat lelaki tua semalam. Tapi dia buang jauh fikiran itu. Tak mungkin. Namun, perkara itu berterusan. Beberapa hari kemudian, Aiman lalu semula di tempat sama. Dia cari lelaki tua itu. Tapi tak ada. Dia tanya orang sekitar. Jawapan mereka buat dia terdiam. Orang tua, tempat tu, itu kawasan lama. Dah lama tak ada orang duduk situ. Aiman meremang. Tak mungkin. Aku jumpa dia sendiri. Seorang pakcik tua datang dekat. "Anak, kadang-kadang bukan semua yang kita jumpa itu manusia biasa." Aiman terkaku. Selepas kejadian itu, hidup Aiman berubah. Dia mula ada simpanan, hidup makin stabil. Tapi dalam diam, hatinya diuji. Dia mula lupa kesusahan dulu. Dia mula berkira. Satu hari, seorang lelaki tua lain minta bantuan. Aiman pandang dan kali ini, dia berpaling. "Maaf, aku sibuk." Dia terus pergi. Tanpa dia sedar, itulah titik perubahan. Sejak hari itu, rezeki Aiman mula merosot. Order berkurang. Tip hilang. Masalah datang bertubi-tubi.
motor rosak, telefon rosak, kesihatan terjejas. Aiman mula teringat wajah lelaki tua pertama dan kata-katanya, "Kamu takkan menyesal." Aiman terduduk. Air mata jatuh perlahan. Aku dah berubah. Aiman kembali ke tempat itu. Dia duduk, menunggu. Tapi lelaki tua itu tak pernah muncul lagi. Hari itu, Aiman sedar. Bukan semua kebaikan dibalas dengan segera. Dan bukan semua peluang datang dua kali. Kadang, yang kita bantu itu adalah ujian. Dan kadang, yang kita abaikan itu adalah peluang yang tak akan kembali. Hari ini, Aiman masih bekerja seperti biasa. Tapi satu perkara berubah. Dia tak pernah lagi menolak orang yang memerlukan. Kerana dia tahu, kita mungkin membantu manusia, tapi kita tak pernah tahu siapa sebenarnya mereka. Kadang kebaikan kecil mengubah hidup kita tanpa kita sedar. Jangan tunggu kaya untuk membantu. Jangan tunggu senang untuk berbuat baik, sebab mungkin peluang itu datang sekali sahaja dalam hidup kita. Kalau kisah ini menyentuh hati anda, kongsikan kepada orang yang anda sayang. Dan jangan lupa subscribe Studio Hikmah untuk lebih banyak kisah yang beri pengajaran dalam hidup.